Okay, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak tunjukkan kepada anda macam mana cara nak buat kebaya princess cut. Kemudian daripada pola kebaya ni, kita boleh manipulasikan dia menjadi pola kutu baru. Saya akan tunjukkan macam mana daripada pola kebaya kita buat hari ni, kita nak gunakan untuk buat pola kebaya kutu baru. Siapa nak belajar pastikan stay sampai habis sebab saya akan tunjukkan step by step sampai habis. Pola depan dan juga pola belakang. Dan pola ini juga terdapat di dalam e-book 126 mini pola. Siapa kat sini yang masih belum dapatkan e-book, pastikan stay sampai habis. Nanti saya akan bagi tahu macam mana cara nak dapatkan. Jom kita mula. Pertama, untuk kita buat kebaya princess cut, kita buat garisan dulu. Kita buat garisan sebab kita tak boleh mula daripada atas. Kebaya ni dia ada collar. Jadi kalau anda tak turunkan, kita tak nanti nak kena tambah kertas kan. So kita nak mudah, kita turunkan je. Tak kisahlah nak turunkan berapa inci daripada kertas ni. Buat garisan dulu kat sini. Gariskan. Di sini kita boleh letakkan titik kosong. Kosong ke satu, kita letakkan ukuran 4,5 inci. 4,5 inci ni adalah untuk kita punya kelepek. 4,5 kat sini. Kosong ke satu. Dapat ukuran ni, garis ke bawah. Ini untuk kelepek dia. Kebaya princess cut ni, kita nak buat yang ada kelepek depan. Garis ke bawah. Okey, ukuran bahu akan bermula daripada sini tau, daripada satu. Alright, so jom kita buat macam mana kita nak buat kebaya princess cut. Okey, 1 ke 2 adalah ukuran dada bahagi 4. Contoh ukuran dada 37 bahagi 4. Saya dapat 9 suku. Tanda terus. Di sini adalah titik 2. Okey, kat sini 2 garis melintang. Dapat bahagian terus garis melintang. Macam tu. Ini titik 2. Kemudian yang seterusnya kita ambil titik 3. Titik 3 adalah ukuran daripada 1 ke 3. 1 ke 3 adalah ukuran labuh tengah belakang. Ataupun kita panggil ukuran bahu ke pinggang. Daripada 1 ke 3. So standard dia kan, kalau macam kita, ukuran bahu ke pinggang ni boleh jadi 14, 14 tengah, 15, okay, 15 tengah ataupun 16. Ukur daripada tengkuk belakang. Maksudnya ukuran bahu ke paras pinggang. So kita dapatlah ukuran tu. Okay. Tanda. Macam mana cara nak ukur? Ada dekat dalam e-book tu. Cara mengukur pun kita ajar. Cara mengukur yang betul. Jadi kita garis. Di sini adalah titik 3. Lebar lipatan kelepek berapa inci? Lebar dekat sini, 0 ke 1 ni 4,5 inci. So bila kita dah kelepek, kelepek tu jadi cantik lah. Kelepek tu akan jadi 1,5 lebih kurang. Okay, lebar kelepek tu. Kalau dada 44, cikgu turun 11 je. Kalau dada 44, tolong gunakan ukuran ketiak bahagi 2. Ambil ukuran ketiak. Okey, kalau dada 44, biasanya saya akan turunkan 10 inci. Dekat lengan saya akan buat 11. Ni kena faham lah. Ataupun boleh ambil ukuran ketiak. Okey, ukuran keliling ketiak bahagi 2. Siapa yang gunakan ukuran ketiak yang plus size lah, pastikan anda ambil ukuran ketiak bahagi 2. Bukan bahagi 4, bahagi 2. Okey, dekat sini dah kita dapat titik 3. Sekarang ni kita nak ambil 3 ke 4. 3 ke 4 ni adalah ukuran pinggang ke punggung. Standard 8 inci. Cara nak ukur macam mana nak ukur pinggang ke punggung, kita ada ajar juga dekat dalam e-book. E-book tu memang sangat lengkap. Anda yang memang berada dalam bidang jahitan, yang minat menjahit, yang baru nak start kan, mesti kena dapatkan e-book ni. Memang rugi kalau anda tak ada e-book ni. Anda yang memang minat menjahit, mesti kena dapatkan e-book ni. Okey, so dekat sini tadi, 3 ke 4. 3 ke 4, 8 inci. Garis. Terus garis melintang. Terus garis melintang. Macam ni. Ni sini adalah titik 4. Kemudian, titik yang terakhir. Titik yang terakhir ni adalah labuh baju. Labuh baju untuk kebaya ni, kita nak buat bahagian depan tu dia macam ada muncung macam tu. Okay, bahagian belakang dia singkat sedikit. Jadi untuk labuh ni, saya nak ambil labuh bahagian depan. Mula-mula kita ambil dulu bahagian labuh yang kita nak. Contohlah, kita nak buat labuh tu paras-paras tutup punggung. Dekat sini saya ambil dalam 28 inci tanda. Okay, dekat sini titik 5, labuh baju. Garis. Okey, labuh baju garis. Labuh baju terpulang tau. Kalau rasa nak labuh sedikit pun boleh. Ataupun nak buat baju kebaya tu labuh atas lutut pun boleh. Okey? Tak ada masalah. Maknanya labuh tu ikut kehendak anda lah nak labuh paras mana. Okey, kemudian barulah kita bentukkan pola yang kita nak buat. 1 ke 6 adalah ukuran bahu bahagi 2. Contoh ukuran bahu adalah 14,5 bahagi 2. Kita dapat 7 suku.
tanda. Kemudian di sini adalah titik 6. Kalau ada soalan boleh tanya dekat komen. Garis ke garisan dada. Garis lurus ke garisan dada. Daripada titik 6 ni garis lurus ke garisan dada. Di sini adalah titik 7. Kemudian kita turunkan daripada 6 ni, turunkan 1 inci. So kat sini titik 8. Nampak tak? Daripada titik 8, 7 ke 8 ni kita bahagi 2. Bahagi 2. Dapatkan titik tengah. Dekat sini titik 9. Nampak kan? Kemudian daripada titik 9 ni kita masukkan 3/4. Ini adalah keruk ketiak untuk bahagian depan. Kemudian daripada yang kita dapat ni tadi, kita nak cantumkan dia, kita kena dapatkan ukuran bahagian dada ni. So dada 2/10 adalah ukuran dada bahagi 4. Contoh tadi ukuran dada saya 37 bahagi 4. Saya dapat tadi 9 suku. 9 suku ukuran dada. Tambah dekat sini boleh tambah setengah ataupun 3/4. Titik 10. Mesti kena tambah kelonggaran. Kalau tak tambah kelonggaran nanti baju jadi fit ngam-ngam ukuran dada yang kita ambil. So bila dah dapat ukuran dada ni, kita cantumkan 8 ke yang kita keluarkan 3/4 terus ke titik 10. Gunakan pembaris L ni. Macam tu. So dah dapat bentuk dah. Alright, so sekarang dekat bahagian leher ni dia kemudian tau. Kemudian sebab kita kena buat bahagian belakang dulu. Kita ambil ukuran ke leher belakang, barulah kita dapat macam mana cara nak buat bahagian leher dia. Nanti saya tunjuk. So anda kena belajar sampai habis lah kalau anda nak tahu cara dia. Okey, kemudian kita pergi kepada bahagian pinggang. Pinggang ni cara dia adalah, kat sini kita panggil dia ukuran 3/11. 3/11 ni adalah ukuran pinggang bahagi 4 tambah 1/2. Okey? Ukuran pinggang bahagi 4 tambah 1/2. Contoh ukuran pinggang kita 33 bahagi 4. Saya dapat 8 suku. Okey, saya dapat 8 suku. Tanda. Kemudian tambah 1/2. 1 tu untuk dart, 1/2 tu untuk kelonggaran. Okey, tambah 1/2 di sini adalah titik 11. Kemudian kita pergi kepada yang seterusnya dekat titik 4, 4/12. 4/12 ni adalah ukuran punggung bahagi 4. Nak tambah setengah inci boleh, nak tambah 3/4 pun boleh. Contoh ukuran punggung adalah 42. 42 bahagi 4 dulu. Okey, 42 bahagi 4. Kita dapat 10/2. Boleh tambah setengah inci ataupun 3/4. Mesti kena tambah kelonggaran Tambah setengah inci atau 3/4. Tapi saya biasa kalau kita buat pola princess cut ni, kita tambah setengah pun okey sebab dia akan kembang ikut princess cut tu nanti. Dia akan kembang lagi. Dan ukuran bawah ni kita boleh ikut, kat sini adalah titik 12. Setakat ni jelas So yang ukuran 5/13 kita ikut ukuran 4/12. 11 kat sini saya dapat. Ni kita letak. Dan di sini adalah titik 13. Jadi kita cantumkan dia daripada 10 ke 11. 11 ke 12. 12 ke 13. Okey. Jadi untuk bahagian sisi ni saya suka naikkan dalam 2,5 atau 3 inci. Pastikan melepasi ini paras punggung kita paling tinggi tau. So dia ni yang ini ke bawah sedikit lah. Dan kita garis ke 5. Macam tu. Okey, baik, dah selesai. Sekarang saya nak tunjuk macam mana cara nak buat princess cut dia. Okey, yang ni cara nak buat princess cut. Princess cut ni, apa fungsi dia? Fungsi princess cut ni adalah untuk kita dapatkan bahagian kembang baju yang beralun. Dia jadi cantik kalau kita gunakan teknik princess cut ni. Dia akan beralun. Kembang dia tu kembang yang cantik. Okey, cara dia adalah kita kena ambil, mula-mula kita kena ambil daripada garisan pinggang. Kita kena ambil ukuran mercu ke mercu, bahagi 2. Contoh ukuran mercu ke mercu kita 7, bahagi 2 dapat 3,5. Okey, dapat 3,5 dekat sini. Saya panggil dia A. 3 ke A adalah ukuran mercu ke mercu bahagi 2. Kemudian daripada mercu ukuran ni, kita buka ke kiri, masukkan setengah inci, ke kanan setengah inci. Macam ni. Assalamualaikum cikgu. Sebarang baju yang ada dart, kita perlu tambah 1/2 inci pada pinggang dia. Ya betul. Kena tambah. Sebab 1 inci tu untuk dart. Setengah inci tu untuk kelonggaran. Okey. Kemudian, kita ambil pada bahagian atas pula untuk dapatkan dart bahagian atas. Saya akan ambil ukuran labur mercu. Contoh labur mercu kita 9,5 tanda. Dekat mana 9,5 tanda. Okey. Yang ni kita daripada garisan ni kita garis lurus. Garis ke bawah. Pastikan samalah ukuran dia.
Okey, kat sini 9,5 labuh mercu. 9,5 kat sini. Tanda. Dan untuk mercu labuh dat bawah adalah 4,5. Ini standard. Kalau plus size 5,5. Jadi kita bentukkan dat kita. Bentukkan dat. Macam tu. Nampak bentuk dat kita? Okey, yang ni boleh je kita nak garis ke bawah. Tak ada masalah. Garis terus sampai labuh baju. Macam tu. Dan dat bahagian atas untuk princess dia, kita ambil daripada kat sini tengah-tengah, garisan tengah ni. Okey, boleh je kalau nak pakai pembaris ni. Terus touch ke bahagian kita punya dat atas kita. Macam tu. Nampak? Kalau nak freehand pun boleh. Kalau saya suka freehand macam tu. Freehand, bentuk dia lebih cantik. Nampak tak? Perbezaan freehand dengan kita pakai pembaris. Okey, kemudian nak buat bahagian princess cut bahagian bawah, kita kena ambil ni, ukuran dekat sini ni. Kan tadi kita dah gariskan kat sini, 3,5 ukuran mercu ke mercu. Kat sini kita dapat 3,5. Di sini juga mesti sama, 3,5. Macam tu. Daripada labuh dat dekat sini, labuh dat bawah, garis. Ni cara nak buat princess cut. Kita panggil dia gigi buaya. Dan kita buatlah macam ni gigi buaya dia. Okey. Kita akan potong ikut gigi buaya ni. Potong kat sini. Yang dat ni kita buang sampailah kat sini. So dia bercerai dua. Okey, bahagian depan ada bahagian tengah dengan bahagian sisi. So, dah pun siap. Yang ni kan cara potong dia. Yang ni kita kena potong macam ni tau. Kena ikut gigi buaya dia. Nak bagi dia kembang. So, inilah dia. Kalau nak kembang lagi, boleh je tambah kat sini. Kalau nak kembang lagi, tambahlah dekat sini dalam. Jangan lebih daripada ukuran yang kita dapat dekat sini. Contohlah dekat sini. Kita dapat 3,5 kan. Kat sini boleh je buat 3,5. So, dia akan jadi kembang lah. Saya tunjuk contoh lah. Kat sini kita letak. Jangan lebih tau. 3,5. Maksudnya kalau kita nak letak 3 inci boleh. 2,5 boleh. 2 inci pun boleh. Tapi bagi saya kalau kita nak kembang, 2,5 tu dah okey dah. Daripada labuh baju ni. Dekat sini. Kita buatlah. Contoh 3 inci. Contoh ni saya tunjuk contoh pastikan dia sama paras. Kat sini. Contoh. Lepas tu kita cantumkan sampai ke paras pinggang. Ni kalau kita nak kembang lagi lah. Sampai ke paras pinggang. Saya buat titik-titik sebab saya tak nak buat kembang sangat. Saya nak ikut ukuran yang kat sini je. So, daripada garisan ni tadi, kita buatlah garisan yang baru. Dia akan jadi kembang, cantik. Setakat ni jelas bahagian depan. Yang ini bahagian depan. Untuk bahagian leher, kita kena buat pola belakang dahulu. Sebab bahagian leher kita akan ikut. Dia ada bahagian collar kan. Tinggi collar tu kita kena kira keruk leher belakang. Kita kena kira keruk leher belakang baru kita tahu tinggi collar tu berapa. Lepas tu kena samakan dengan ukuran bahu. Bahu depan dengan bahu belakang kena sama. Nanti sekejap lagi saya tunjuk. Jom kita buat dulu pola belakang. Jadi yang ni saya anjakkan sedikit ke depan. Kita buat pola belakang. Pola belakang ni dia lebih mudah. Jadi kita garis sampai hujung kertas daripada garisan yang kita dapat tadi. Yang ni labuh baju dia kat sini. So kita ambil labuh baju dia. Garis. Okey. Ini garisan punggung. Ini garisan pinggang. Garis. Garisan dada. Kemudian yang last ni adalah garisan bahu. Okey. So kita akan buat pola belakang. Nanti saya tunjuk macam mana nak buat pola leher dia. Okey, ini pola belakang. Cara dia sama juga. Bahu bahagi 2. Tadi bahu 14,5 bahagi 2. 7 suku. Yang ni sama dah. 7 suku. So, gariskan dia ke garisan dada. Proses dia sama. Cuma dia ada sedikit perbezaan lah. Perbezaan dia daripada keruk ketiak dia. Kelonggaran dia semua sama. Okey, bahagian dada pun sama tadi. Dada bahagi 4. Untuk 37 bahagi 4 dapat 9 suku. 9 suku tambah kelonggaran setengah inci. Macam tu. Okey, yang ni pun sama. Jatuhkan. Ini proses yang sama sebab tu saya laju sikit. Proses yang sama, jatuhkan. So, yang ni bahagi 2. Dekat sini yang berbeza. Daripada garisan ni yang kita dah bagi 2, masukkan suku inci untuk bahagian belakang. Masukkan suku inci. Jadi kita bentukkan. Okey, touchkan ke tengah. Touchkan dia. Belakang suku inci sahaja. Okey, nampak? Kemudian bahagian leher, kita ambil ukuran leher bahagi 2. Contohlah ukuran leher 15 bahagi 2.
Dapat berapa? 2,5. Dekat sini 2,5. Tanda. Kemudian dia punya bahagian keruk. Keruk leher dia kita turunkan 0,5 inci. Dekat sini lah yang saya cakap tadi. Kemudian kita bentukkan. Kat sini kalau nak senang, kalau siapa kat sini newbie, nak bentukkan susah, dia senang je. Anda buat petak je dulu. Daripada ukuran ni, daripada ukuran leher bahagi 2 ni, turunkan dia ke bawah. Kemudian dapat yang ni, buat macam ni. Bentuk kotak dulu. Kemudian dekat sini, barulah kita bentukkan sedikit. Macam tu. Inilah keruk leher belakang. Dah dapat keruk leher belakang. Daripada ukuran di sini, touchkan ke jatuh bahu. Macam tu. Nampak? Okay? Tu nanti saya tunjukkan. Nanti saya tunjuk macam mana kita nak buat bahagian depan. So, kita pergi bahagian, kita siapkan dulu. Ukuran pinggang. Pinggang tadi berapa? Saya nak cepat. Kita follow je. Dia ukuran dia sama. Ukuran pinggang bahagi 4 tambah 1,5. Contoh pinggang 33 bahagi 4 dapat 8 suku tambah 1,5. Okay, tambah 1,5. Yang punggung pun sama. Tadi 42 bahagi 4 dapat 10,5 tambah 0,5 inci. Yang ukuran bawah ni sama dengan ukuran di sini. Jadi kita bentukkan dia. Bentukkan. Yang ni pakai pembaris kena, yang pembaris yang kita gunakan ni kena betul. Kena betul. Maksudnya kalau kita nak gariskan daripada dada ke pinggang, kita kena guna yang belakang ni. Okay, pembaris yang belakang ni. Kalau kita nak garis daripada pinggang ke punggung, mesti kena guna yang belakang. Macam ni. Yang ni kita masukkan dia ke dalam, yang ni kita keluarkan dia. Okay, mesti kena guna yang ni. Kemudian yang bahagian bawah nak cantumkan daripada punggung ke labuh, boleh je pakai pembaris lurus. Macam tu. Okay. Kemudian, dah pun siap bentuk dia. Bahagian labuh baju ni, kita kena ikut yang ni tahu tadi. Yang ni dia punya muncung dia. Jadi, kita kena ikut yang belakang, kita kena ikut labuh yang kita dah naikkan ni. Dekat sini. Okay. Kemudian, nak dapatkan bentuk bahagian belakang yang cantik, dekat bahagian ni kita turunkan 3/4 inci. Ambil pembaris curve, gariskan dia. Okay. Macam tu. Untuk labuh belakang. Okay, dah pun siap. Kita pergi kepada bahagian dart. Sama juga. Mercu ke mercu bahagi 2. Okay, contoh 7 inci bahagi 2 dapat 3,5. Ke kiri 0,5 inci, keluarkan 0,5 inci. Ke kanan 0,5 inci. Ni kita nak matikan lah tadi yang kita tambah 1 inci. Okay, so kita garis. Kat sini pun kena samalah 3,5. Sini pun kena sama 3,5. Sebab apa? Sebab kita nak gariskan dia lurus. Garis lurus. Gariskan dia dahulu. Macam tu. Garis ke bawah. Sebab yang ni pun kita nak buat princess. Nak buat dia punya gigi buaya. Okey. Lepas tu, daripada garisan yang ke atas ni, untuk belakang kita boleh je ikut pada bahagian garisan dada. Dan kita bentukkan dart kita. Yang baru masuk nanti boleh share tau. Share, lepas tu boleh tengok balik daripada mula. Yang ni yang belakang saya buat laju sikit sebab proses dia sama macam depan tadi. Yang baru masuk boleh share, nanti boleh tengok balik. Kemudian bahagian bawah, labuh dart dia adalah 4,5. Dan kita bentukkan. Macam tu. Kemudian cara nak buat gigi buaya dia, kat sini kita kira tadi 3,5 kan. Dekat sini pun sama, 3,5. Dan kita cantumkan ke bahagian dart sini. Ini cara nak buat gigi buaya. Nanti saya tunjuk macam mana cara nak potong kain menggunakan gigi buaya ni. Okay, kemudian kita buat gigi buaya macam ni. Nanti kita akan potong macam ni. Okay. Okay, so dah pun siap. Untuk kebaya, kan, kebaya, kalau kita nak buat kebaya kelepek, princess cut, kita boleh buat zip dekat bahagian depan. So, yang belakang ni tanda lipatan. 1 keping. Yang depan 2 keping. Okey, saya nak habiskan bahagian kita punya leher. Kita punya leher, cara nak buat dia adalah, kita kena kira. Okey, kita ambil ukuran bahu dia dulu. Daripada sini ke sini, ukuran bahu dia berapa? Kat sini saya dapat 4/3/4. So, daripada sini, 8 ni, kita kena dapat sama. 4/3/4. Dekat sini. 4/3/4. So, kita garis. Ukuran bahu kena sama dengan ukuran bahu belakang. Okay. 4/3/4. Kemudian, dekat sini, daripada 1 ni, kita kena ambil ukuran 2 dalam 1,5 inci. 1,5 inci ni adalah untuk bila kita buat lipatan, dia akan lipat sampai ke bahagian dekat sini kalau kita lipat. Anda ikut je. Nanti kita tengok hasil dia. Okay.
1,5 inci. Yang lebih ni kita kena buat dot. Okay. So kat sini 1,5 inci. Garis. Panjang dia 7 inci. Panjang untuk dot ni 7 inci. 7 inci dekat sini. Okay. Matikan. Yang ni dot ni nanti kita kena jahit. Dot ni nanti kita kena jahit. Jelas Okay. Kemudian dekat sini daripada 1,5 ni kita naikkan. Macam tu. Naikkan ke atas. Macam mana kita nak tahu tinggi collar kita? Tinggi collar kita ni kita kena ukur bahagian keruk leher ni. Keruk leher belakang yang kita buat tadi tu. Okay, keruk leher belakang ni. Kena kira macam ni lah. Kena kira betul-betul. Letak tali tip macam yang saya tunjuk ni. Kira lengkungan dia ni berapa. Betul-betul. Saya dapat 2/3/4. Jadi tinggi collar dia ni adalah 2/3/4. 2/3/4. Macam ni. Kat sini pun sama. Tinggi collar dia 2/3/4. Dan kita cantumkan lah. So, itulah tinggi collar dia dekat sini. Okey, jelas? Okey, dapat. Yang ni pun dapat. Yang ni, dot ni kita kena tutup tau nanti. Dot ni kita kena tutup. So, dah pun siap pola depan dan juga belakang untuk princess cut kita. Kalau yang macam ni, kalau siapa yang nak buat kembang lagi, kalau kat depan, kita kembangkan lagi. Dekat belakang pun kena samalah. Kembangkan lagi dekat bahagian sisi. Kalau kita buat kembang bahagian ni saja, belakang pun sama. Macam tu. Cikgu ulang balik dekat dot leher tu. Dot leher ni, kalau macam saya dapat lebih kurang 1 inci lebih dia. Ukuran dot ni, yang tadi kan kita dapat ukuran bahu. Bahu, dekat sini ukuran bahu. Kita letaklah ukuran, tadi saya dapat ukuran bahu. Kita kira macam ni. Kita kira kat sini bahu kita, kan? Saya dapat 4/3/4. So, kita ambil ukuran ni. Serongkan dia. Daripada titik 8 ni, serongkan ke paras bahu ni. Dapatkan 4/3/4 dekat sini. Tanda. Nampak tak kat sini? Tanda. Lepas tu, kat sini kan tadi kita punya ukuran kelepek. Kelepek dia akan mati dekat sini tau. Dia akan mati dekat bahagian lebar 1,5 ni. Dia akan jadi, bila kita lipat, kelepek dia berada di sini. Contoh macam ni kan. Bila kita lipat, kelepek dia akan berada dekat sini. Macam tu. So, dekat sini 1,5. Daripada titik 1 ni, kita masukkan 1,5. So, yang lebih ni adalah untuk dot. Macam tu je. Okay. Garis. Panjang dot ni mesti 7 inci. 7 inci panjang dot. Panjang dot ni 7 inci. Kemudian nanti kita akan matikan dia. Kita akan jahit. Okey, ada soalan? Dah pun siap dah pola depan dengan belakang kita. Kalau nak lebih faham, pastikan anda dapatkan. Saya nak buka kepada anda. Sekarang, anda boleh tekan link yang kita letak dekat ruangan komen sebab pola ni akan ada, kita akan letakkan di dalam 126 mini pola tersebut. Di dalam e-book kita itulah berserta dengan video tutorial. Jadi kalau anda nak dapatkan sekarang sebab harga masih lagi harga yang paling rendah iaitu RM69 sahaja. Anda akan dapat e-book 126 mini pola berserta dengan video tutorial. Yang mana saya nak bagi tahu kat sini apa kelebihan bila anda dapatkan e-book ni. Ramai yang tanya apa kelebihan dia. Okey, kelebihan dia yang pertama anda akan dapat e-book, anda akan dapat 126 mini pola pelbagai fashion, ada fashion kanak-kanak, fashion baju lelaki, fashion baju perempuan, pelbagai pattern daripada tradisional dan juga moden. Yang pertama. Kemudian yang kedua, anda akan dapat video tutorial sekali cara potong kain, cara jahit sampai siap. Kemudian yang ketiga, anda akan ada group support. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dekat dalam group support. Yang keempat, e-book ini anda akan boleh akses seumur hidup dengan bayaran cuma RM69 sahaja. Waktu sekarang lah harga promo. Harga akan naik pada bila-bila masa sahaja. Yang kelima, e-book 126 mini pola ni kita akan tambah mini polanya dari masa ke semasa sehingga mini pola yang berada di dalam e-book ni menjadi 150 mini pola. Student-student yang dapatkan selepas ini, mini pola kita tu dah menjadi 150, harganya akan berbeza.
time tu harga agak tinggi. Jadi anda boleh dapatkan sekarang. Lepas tu yang keenam. Yang keenam, anda dah tak perlu susah-susah nak pergi belajar kelas-kelas, masuk kelas jahitan yang harganya tinggi. Anda dapat menjimatkan masa. Anda dah tak perlu nak pergi kepada kelas-kelas yang berbayar dekat luar sana. Kemudian yang ke-8 adalah anda boleh print. E-book ni anda boleh print. Kalau anda nak print supaya orang kata nak jadikan dia dalam bentuk buku, kan, menjadikan dia dalam bentuk fizikal pun boleh, tak ada masalah. Itu kelebihan yang anda dapat bila anda dapatkan e-book ni. Jadi anda boleh dapatkan sekarang sebab harga masih lagi 69. Tekan link yang kita letakkan dekat komen tu. Jadi boleh dapatkan sekarang. Harga promo dia masih lagi 69. Harga akan naik pada bila-bila masa saja. Lepas ni harga akan naik menjadi 159. Memang sangat berbeza. Okay, lebih daripada separuh. Jadi dapatkanlah sekarang. Okey, dapatkanlah sekarang sementara harga masih lagi berbaloi sangat-sangat untuk anda. 126 mini pola beserta video hanya dengan harga 69 sahaja. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang stay sampai habis. Terima kasih juga kepada anda yang dah dapatkan e-book. Gunakanlah sebaik-baiknya. Tidak boleh share pada orang lain. Ilmu itu anda yang dah dapatkan e-book, anda buat bayaran, maknanya e-book tu adalah kepunyaan anda. Kalau kawan-kawan lain nak dapatkan e-book tu, minta tolong dia dapatkan daripada Tizazah. Okey? So, terima kasih banyak-banyak. Akhir kata daripada saya, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.